dia cair. Hari ni dah pukul 7, pakcik tengok YouTube sebut sampailah pukul 12. Pakcik ulang-ulang, pakcik dengarkan dia punya lirik sebab video tu tak ada, beliau tak sempat nak pamerkan liriknya. Kemudian pakcik tengok dia ada WhatsAppkan pula liriknya. Kemudian pakcik ulang semula melihat video tersebut bersama lirik yang ada dekat handphone pakcik depan mata pakcik. Jadi bila dengar sebutan nyanyian penyanyi itu, Allahu Akbar, sungguh apa mengusik jiwa pakcik ni. Nampak ya pakcik ni keras orangnya kan. Tapi sebenarnya lembut di dalam. Ada taman dalam hati pakcik ni. Anyway, jadi pakcik berkongsikan keseronokan, kegembiraan dengan adanya lagu tersebut. Jadi pakcik tak mampu nak balas kebaikan saudara Munir kita. Lagi pakcik mohonlah kepada anda semua yang melihat siaran rakaman BTT ni, kalau sampai kepada anda, tolong lihat rakaman ini dan tolong bantu subscribe YouTube channel beliau, iaitu Muhammad Munir Studio -F2Z. Anda boleh cari lagunya untuk Muhammad Azad. Okey, itu saja yang pakcik ingin sampaikan dalam video ini. Dan pakcik berterima kasih kepada anda yang tolong bantu subscribe channel Muhammad Munir ini, kerana beliau pun baru je. Kalau anda lihat dia punya description of the YouTube channel dia, masih baru lagi beliau. Tapi daripada video-video yang beliau ada, dan termasuklah video yang dihasilkan lagu dan liriknya, pakcik tengok Allah Iban, adik kita ni seorang yang ada seni lah, ada bakat. Dan insyaAllah kalau beliau meneruskan usahanya ini, beliau boleh jadi seorang yang dikenali lah, yang dikenali. Mudah-mudahan dengan sokongan dan masyarakat luar sana, nama dia mula dikenali dalam bidang seninya. Okey, itu saja hasrat pakcik. Pakcik berterima kasih kepada beliau